Kemudian jika ada orang beri zakat fitrah kepada kita dengan keadaan kita ni tok fakir, kita ni tok fakir, ponok maksudnya orang dah mengaji agama. Ya, ingat istilah sebab itu bila sebut ponok pada uruhnya iaitu tempat pengajian ilmu syar'i. Tu pondok. Pada lurah pondok-pondok tu apa mana? Biasa dia ke Mekah dah. Kut Sulaiman ni pondok Mansur. Pondok mana apa? Tempat berhenti. Bahasa putih panggil apa? Hotel. Tu pondok hotel. Ruang rem tu lah. Ruang rem tu lah. Tu pondok. Tetapi pada uruf petani bila sebut pondok tempat pengajian kitab-kitab turas. Jadi ajarnya ilmu syar'i, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, tafsir hadis dan alat-alat ilmu syara' iaitu nahwu, sarah, balaghah, wayang badan. Tu tempat mengaji lagu tu dia tak campur dengan ilmu akademik. Saman tak ada. Tu pondok. Tu istilah pak kita. Tak ada kena kait dah pakai telak dah. Lepas tu ada baru-baru ni dia mau nak campur sikit dah tambah moden. Moden tak ada kait dah lah. Dah muqayyad dah. Bukan pondok mutlak dah. Tak asal pondok. Maka tok fakir. Apa tok fakir? Ambil daripada fakir kalimah Arab mufrad bagi jamak fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara. Jamak taksir daripada mufrad fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Apa panggil? Orang mengaji pondok semua panggil fakir. Sebab apa dia al-fakir ila rahmatillah. Orang yang sangat berkanak kepada rahmat Allah, ilmu Allah sehingga mereka sanggup tinggal negeri, tinggal kampung, duduk di pondok. Panggil duduk di pondok, panggil istilahnya duduk mengaji di pondok. Duduk tidur bangun. Tu pada tu. Maka orang lagu ni maksud adalah kata manishtaghala bil ilmi ay syar'i. Siapa duduk bermasyghul dengan ilmu syarak. Masyghul dalam bentuk belajar, ta'allum, masyghul bentuk ajar. Nak belajar nak tak ada yang mengajar. Mana ta'lim wa ta'allum dua belazimah. Siapa bermasyghul dengan ilmu syar'i wal kasbu yang apa dia tu yang mena'uhu. Kalau bekerja buat usaha jadi halangnya daripada menuntut ilmu. Tapi orang mengaji dia tak ada kerja buat. Kalau ada kerja dia tinggal dulu kerja-kerja tu. Dia serah ke orang lain. Mana? Dia dalam berkanak ilmu. Maka lagi ni fa faqirun jawabnya.